Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Marian Sparks, podcast rasmi dari Sekolah Kebangsaan Marian Convent Setapak. Saya Nantini, anak perempuan Sir Morgan, moderator anda dalam episod khas hari ini yang akan menyentuh topik yang sangat relevan dan penting, Marian's Digital Journey. Dunia pendidikan kini berubah dengan pesat di mana teknologi memainkan peranan penting dalam pengajaran, pembelajaran dan interaksi. Oleh itu, setiap institusi pendidikan perlu bertindak proaktif ke arah pendigitalan. Dalam episod hari ini, kita akan mendalami bagaimana sekolah rendah seperti SK Marian Convent mengambil langkah strategik dan bijak dalam memastikan murid-murid, guru dan komuniti sekolah bersedia menghadapi cabaran abad ke-21. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang visi dan pelaksanaan inisiatif digital di sekolah ini, kita sangat bertuah kerana dapat guru besar SK Marian Convent yang berusaha Puan Baizati binti Daud yang akan berkongsi pengalaman, cabaran serta harapan beliau dalam menjayakan hala tuju digital sekolah ini. Terima kasih Puan Guru Besar kerana sudi bersama kami dalam episod hari ini. Apa khabar Puan Guru Besar? Okay, Alhamdulillah sihat, terima kasih Nantini, tahniah. Okay, tajuk podcast kita hari ini iaitu SKMC Digital Journey adalah satu tema yang amat dekat di hati saya kerana ia mencerminkan perjalanan dan usaha kita di SK Marian Convent dalam mengorak langkah ke arah pendidikan yang lebih digital dan berdaya saing. Saya harap sesi kita pada hari ini akan memberikan banyak input berharga dan inspirasi kepada semua yang mendengar. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama dalam kami dalam SKMC Digital Journey. Puan Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Marian Convent mempunyai sejarah yang panjang dan kaya dalam bidang pendidikan. Sejak penubuhannya, sekolah ini melalui pelbagai fasa perkembangan dan pada hari ini kita ingin menekankan tentang aspek pendigitalan pendidikan. Boleh Puan Guru Besar kongsikan sedikit tentang sejarah sekolah ini serta bagaimana sekolah ini telah berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam landscape pendidikan negara, khususnya dari segi penggunaan teknologi digital. Okay, terima kasih Nantini, terima kasih atas soalan yang sangat bermakna ini. Okay. SK Marian Convent sememangnya mempunyai sejarah yang panjang dan kaya sejak penubuhannya lebih 50 tahun dulu atau spesifiknya 1957. Beberapa tahun kebelakangan ni sekolah kami mula melaksanakan pelbagai inisiatif digital agar warga sekolah tidak ketinggalan dengan perubahan pesat dalam pendidikan. Okey, mulanya kami perkenalkan penggunaan peranti pembelajaran, mengadakan latihan ICT untuk guru dan menggunakan platform seperti Google Classroom, D5 dan pelbagai aktiviti aplikasi D5, aplikasi digital untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kami juga menambah baik infrastruktur seperti Wi-Fi, serta mengadakan kolaborasi dengan PIBG dan komuniti setempat yang menyokong usaha ini. Baik, sejarah yang panjang dan memperlihatkan SK Marian Convent sentiasa menyahut seruan perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan. SK Marian Convent komited dalam integrasi teknologi digital. Boleh Puan kongsikan latar belakang dan langkah awal yang diambil bagi memulakan serta mengukuhkan usaha pendigitalan pendidikan di sekolah? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, langkah pertama kami ke arah pendigitalan bermula dengan peningkatan infrastruktur dan kemudahan di sekolah. Sebagai contoh, pada tahun 2022, SK Marian Convent menerima 21 buah komputer riba, sebuah pencetak dan sebuah projektor daripada KPM melalui skim sewa guna bagi menyokong PDP di bilik darjah. Okay, melalui inisiatif guru, sekolah turut memperoleh tambahan komputer riba untuk murid di perpustakaan. Okay, pada tahun berikutnya 2023, sekolah menerima lagi 21 komputer riba daripada KPM serta 3 buah laptop sewa guna khas untuk kegunaan guru. Kesemua sumbangan ini mengukuhkan lagi infrastruktur digital di sekolah.
Besar, kita telah mendengar bagaimana SK Marian Convent giat melaksanakan pelbagai inisiatif pendigitalan dengan sokongan pelbagai pihak. Salah satu pihak yang sangat penting dalam kejayaan usaha ini semestinya adalah Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Boleh Puan kongsikan bagaimana peranan dan sokongan PIBG membantu memperkukuhkan usaha pendigitalan sekolah ini? Okey, terima kasih Nantini. Pertama, komitmen dan kerjasama erat antara PIBG dengan pihak sekolah. Pihak PIBG sangat bekerjasama rapat dengan kita, dengan pihak pengurusan sekolah untuk memahami keperluan dan bagaimana boleh menyokong secara efektif. Kedua, PIBG sentiasa menggalakkan ibu bapa supaya terlibat secara aktif dalam semua program sekolah. Sokongan ibu bapa baik dari sumber keuangan maupun tenaga sangat membantu sekolah untuk melancarkan pengurusan program-program ini. Okey, sebagai contoh nanti ni ya. Sebagai contoh, dalam usaha peningkatan infrastruktur digital, ibu bapa telah memberikan sumbangan secara keuangan, tenaga dan alat peranti. Pihak sekolah amat bersyukur kerana pihak PIBG telah menyumbang 6 buah Smart TV untuk dipasangkan di semua bilik darjah. Kalau berkesempatan datang ke SK Marian Convent, jemput hadir ke semua bilik darjah kita telah dilengkapkan dengan Smart TV. Okey, pada tahun ini, tahun 2025, PIBG telah berusaha untuk melaksanakan program Danathon for Marian, DFM. Program ini dirancang akan dilaksanakan pada bulan September yang bertujuan untuk membaik pulih dan menaik taraf semua kelas bilik-bilik khas dalam aspek fasiliti digital. Bolehkah Puan kongsikan kepada penonton-penonton tentang inisiatif-inisiatif yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh sekolah khususnya yang melibatkan 3 aspek utama: profesionalisme guru, kemanjadian murid dan keberhasilan kualiti sekolah rendah. Bagaimana inisiatif-inisiatif ini selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkasa pendidikan digital di negara kita? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, inisiatif yang kami laksanakan adalah bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, kemenjadian murid dan juga keberhasilan serta kualiti sekolah. Okey, pertama, dari segi profesionalisme guru, kami telah mengadakan ladap PAK21 atau KBAT yang menggunakan teknologi digital seperti smartboard untuk meningkatkan kemahiran pengajaran. Kami juga menggalakkan penggunaan peranti seperti tablet dalam PDPC dan telah mengadakan bengkel khas untuk pemantapan IT. Ini termasuk latihan dalam perkhidmatan mengenai penggunaan AI, kecerdasan buatan yang membantu guru-guru kami lebih mahir dalam teknologi terkini. Saya yakin dan percaya melalui pendedahan dan juga kemahiran yang ada pada guru, hasil daripada pendigitalan ini pasti memberi kesan yang signifikan kepada murid-murid melihat kepada apa yang diperkatakan oleh Puan tadi. Apakah hala tuju pendigitalan SK Marian Convent dalam tempoh 3 ke 5 tahun akan datang? Okey, terima kasih Nantini. Okey, bila kita bercakap tentang masa depan, SK Marian Convent dalam dunia digital, saya melihatnya sebagai satu peluang keemasan untuk melonjak jauh lebih tinggi. Okey, dalam tempoh 3 ke 5 tahun akan datang, kami berazam untuk meningkatkan, untuk mengangkat SK Marian Convent sebagai sekolah rendah yang beridentiti digital yang unggul. Okey, bukan sahaja dari segi penggunaan teknologi, tapi dari segi budaya dan cara fikir digital yang diterapkan dalam semua warga sekolah. Okey, interaktif yang membolehkan murid belajar secara kendiri, meneroka koding, reka bentuk grafik, animasi dengan pendekatan hands-on. Okey, dan yang paling penting, kami mahu setiap aspek pengurusan sekolah daripada kehadiran, laporan panitia sehinggalah komunikasi ibu bapa semua dipermudahkan, dipercepatkan melalui sistem digital yang efisien dan mesra pengguna. Pendek kata, kami tak hanya melihat teknologi ini sebagai alat.
Okey, kami melihatnya sebagai satu ekosistem pendidikan masa depan. Okey, yang mencungkil potensi, membina keyakinan dan menyediakan murid-murid kita. Termasuk nanti inilah untuk dunia yang kamu akan warisi. Okey, itulah hala tuju kami. InsyaAllah dengan sokongan semua pihak, kita akan capai impian ini bersama. Sangat menginspirasikan. Terima kasih banyak kepada Guru Besar atas perkongsian yang penuh bermakna. Semoga usaha SK Marian Convent menjadi contoh kepada sekolah lain dalam menjayakan pendigitalan pendidikan. Jangan lupa untuk ikuti kami di Marian Sparks untuk episod-episod menarik yang lain. Sekian dari kami, salam sejahtera dan salam hormat. Terima kasih.